Korang ingat tak, baru-baru ni ada satu kes dalam bulan 4 tahun 2026 ni. Heboh pasal wanita yang kena belasah dengan suami dia sampai anak dalam kandungan dia gugur. Pertama sekali, aku ucapkan takziah kepada si mangsa dan keluarga si mangsa. Kedua, aku ada sikit nasihat untuk golongan perempuan. Wahai golongan perempuan, wahai nenek-nenek, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik, korang kena tahu satu benda. Benda yang pertama, janganlah terima terus siapa-siapa yang datang untuk memikat kita, siapa-siapa yang datang untuk meminang kita. Tambah-tambah orang yang suka menggunakan ayat-ayat manis, janji-janji manis. Tu kalau boleh janganlah terima terus orang macam itu. Siasat dulu latar belakang dia. Dia pernah buat apa kerja dia pernah berkahwin ke belum? Kalau dia pernah, kenapa dia bercerai? Benda macam tu semua kalau boleh kita kena tahu. Walaupun orang kata mungkin dia dah berubah. Orang kata kalau tak kena ke atas diri dia tak apalah, kalau kena. Macam yang kita lihat, macam yang kita dengar, perangai manusia ni susah untuk berubah. Bukan kata manusia ni tak boleh berubah, boleh. Tetapi sukar, kebanyakan perangainya masih sama. Kalau kaki memukul, perangainya tetap kaki memukul. Kalau dia dapat hidayah, itu cerita lain. Kalau boleh, siasat habis, tahu sejarah dia, supaya benda yang sama tidak berulang kepada kita. Kalau kita tak siasat, kitalah yang akan menjadi mangsanya. Aku ni banyak kali dah aku tengok, lihat depan mata aku, dengar perempuan jadi mangsa keganasan rumah tangga. Duit yang dia usahakan habis oleh laki dia tanpa memberi apa-apa kembali. Banyak dah kes-kes macam ni yang aku lihat, yang aku dengar. Kenapa benda macam tu berlaku? Sebab orang perempuan ni mudah termakan dengan kata-kata manis, mudah dibeli dengan janji palsu. Itu tidak pula dikira oleh jodoh yang dijodohkan oleh ibu bapa sendiri. Kadang-kadang mereka ni terima sahaja. Akhirnya bahagia tak dapat, sengsara yang menanti. Dan kadang-kadang kalau boleh, dengarlah apa yang orang tua kita katakan tentang calon yang kita minat itu. Tapi dengar sini aku kata, jangan dengar buta-buta. Biasalah, mereka pun manusia juga. Kadang-kadang mereka pun buat silap. Jadi, macam aku katakan tadi, buat siasatan dulu tentang latar belakang dan perangai dia. Buat siasatan tentang apa yang orang tua korang katakan, betul ataupun tidak. Aku tahu bila kita bercinta, kita jadi buta. Aku faham kita tak nampak kesilapan dia. Tapi kita kena cuba untuk buka mata kita. Cuba untuk lihat. Cuba untuk menilai. Aku tahu, aku ni senanglah cuma bercakap. Tapi korang kena cuba. Kena cuba menilai tanpa prejudis. Sebab yang sakitnya nanti korang, bukan aku. Lagi satu,
Ni nasihat akulah bagi wanita yang menunggu-nunggu untuk digoda dan dipikat, tapi sampai berpuluh-puluh tahun tak bertemu jodoh. Berhenti menunggu dan mulalah mencari. Cari orang baik-baik dan pergi meminang lelaki itu. Cari orang-orang baik dan meminang lelaki itu. Bila korang dengar ni, ramai yang akan kata, takkan kami ni orang perempuan yang kena pergi pinang orang lelaki? Macam terbalik je. Tak salah ke di sisi agama? Jawapannya, tak salah di sisi agama. Sedangkan Nabi kita pun dipinang oleh Siti Khadijah. Ini kan pula kita orang biasa-biasa ni. Lagi satu, baik kecewa dengan apa yang kita pilih sendiri daripada kecewa dengan benda yang datang dan kita terima sahaja. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, fikirlah apa yang aku nasihat ni. Jangan terasa. Buka minda korang dan korang akan dapat pergi lebih jauh lagi dalam kehidupan ini. Sehingga kita bertemu kembali, wahai sahabat.